Dari bila datang dari Johor Bahru? Semalam. Pukul berapa tu? Boleh ceritakan pengalaman berapa jam lalui jalan mana? Plus ke, jalan persekutuan ke, jalan kampung ke? Silakan. Daripada pukul 11 pada Tos Kudai. Lepas tu lalu ni nak pergi ke Jasin. Nak jadi Jasin tu tapi keluar Tos Kudai tu dah jam lah. Daripada Kulai sampai ke Macap jam lah. Memang tak bergerak lah. Bertolak sana pukul berapa? 11 Sampai Kepis pukul berapa? sampai ke Pes malam dalam pukul 5 lebih lah. Oh, 6 jam. Ikut jalan mana tu? Plus ke jalan kampung? Jalan Plus. Mula ikut Plus dulu. Sampai keluar Jasin baru ikut jalan kampung. Jadi yang trafik teruk tu di mana? Kulai sampai ke Macap. Oh, itu dah jalan kampung, jalan Plus lah. persekutuan tu kan? Bukan highway kan? Highway tu. Highway eh? Highway tu. Sebab keluar Tos Kudai tu. Terus Kudai. Lepas tu masuk Macap eh? Masuk Macap. Ni Jasin. Keluar Jasin. Keluar Jasin. Lepas tu Jasin tu. Jasin tu ikut jalan persekutuan lah. Jasin tu dia ni je. Ikut Waze je tu. Oh, ikut Waze eh? Tak biasa kalau dulu ikut mana? Ikut Yompeng. Lalu Segamat, Labis, Caahan. Situ jauh pula rasa. Lagi teruk eh? Lagi teruk. Kata nak buat highway baru kan? Daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru ya? Itu tak pasti. Tak tahu tak. Ikut jalan mana? Ikut jalan pantai ke ikut jalan apa? Yang pantai barat sana nak pergi Teluk Intan dah siap kan? Ya. Dah siap. Lepas tu dia nak buat ke selatan pula. Buat highway lagi satu. Buat highway lagi satu. Dia tak cukup kan highway. Kena buat lagi. Kereta terlampau banyak. Raya pertama di mana? Raya pertama dekat Johor. Daerah mana tu? Skudai. Skudai. Solat di mana? Mana sembahyang dekat ni Masjid Skudai. Ramai orang lah. Ramai tak? Ada orang ada balik kampung ke tak balik kampung? Ramai yang balik kampung. Ramai Lepas solat pergi mana? Tak ke mana. Makan-makan duduk rumah lah. Sebab mak kerja tu. Mak kerja masa. Mak kerja sebab bukan mak cakap raya kedua nak balik kampung. Raya pertama mak kerja lagi. Tapi dia kerja sekejap je. Kerja lah. Kalau mak cuti dah balik kampung awal lah. Macam you cuti berapa? 4 hari? Start hari apa cuti? Ahad. Hari Ahad? Ahad sampai Rabu. Ahad sampai Rabu. Hari ni lah. Besok kerja lah. Jadi nak balik sana bila pula? Balik mana? JB? Ni kejap lagi petang sikit. Jadi agak-agak hari ni jam tak? Rasa tak jam kot. Orang belum balik lagi. Cuma rasa orang beraya je lah. Dia kalau balik hari apa ni? Rasa kalau hari Sabtu tu jam lah balik. Hari Sabtu sebab Isnin orang dah start ni kan. Sekolah start kerja. Mungkin hari Sabtu, Ahad mungkin dia nak prepare barang sekolah apa semua. Sekarang kerja kat mana? Tempat lama je. Tempat lama? Dah berapa lama dah kerja tempat dah? 8 tahun dia. 8 tahun lah? Ada tokek bagi bonus ke? Apa? Tokek dia bagi bonus? Bonus? Bonus biasa raya Cina lah. Oh, raya Melayu dia tak kasih lah? Tak kasih. Dia kalau macam kereta ni, kereta jenis apa you repair? Banyak dia campur. Proton, Pro 2, Hyundai. Dia kalau maintenance kereta ni apa yang penting, yang nak utamakan? Terutama untuk jalan jauh, balik kampung. Kalau untuk jalan jauh biasa ni lah. Kita cek minyak, brek, tayar, air, coolant kan. Oh ya. Yeah.
Benda-benda yang penting lah tu. Coolant penting Coolant penting, belting. Biasanya kereta ni servis berapa bulan sekali Biasa kalau ikut 6 bulan lah kalau jarang pakai kan. Belum sampai mileage. Biasa 6 bulan lah, 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali lah. Kalau kereta baru beli, makna 6 bulan sekali lah. Itu kalau yang jarang pakai lah. Kalau yang selalu pakai kan, dia ada biasa. Macam kereta baru kan 10,000 km. Macam Pak Long jarang pakai kan. Dah berumur. Dia tengok lah, kalau belum sampai 10,000, tapi kalau dah 6 bulan, kena ni lah. Kena tukar minyak. Maknanya balik ni kena apa nak tukar? Coolant. Minyak hitam. Minyak hitam. Coolant dah lama lah. 6 bulan lah kot. Coolant cantik lagi tak payah. Sebab biasa coolant pun paling biasa setahun sekali. Sebab coolant tu dia kalau tak ada bocor apa, dia jarang kurang. Minyak brake. Minyak brake tengok kalau dah kotor kena tukar, flushing balik lah. Buang minyak brake lama kan. Lepas tu masuk minyak brake baru. Dia tak kisah jalan jauh ataupun dekat kan. Kalau dah 6 bulan tu kena tukar lah. Itu minyak brake Kalau minyak hitam minyak hitam. Minyak brake lain yang kat atas tu. Itu tukar berapa lama pula? 6 bulan juga? Biasa tengok keadaan. Kalau minyak udah kotor, memang ni lah. Dia kalau tak pakai ataupun jarang berjalan, dia tak kotor kan? Kotor kan? Biasa tak lah. Tapi tengok kalau macam apa ni, biasa kalau jangan pakai brake tu, dia boleh lekat lah. Melekat. Dia melekat. Melekat apa berlaku? Jam lah? Jam lah. Itu yang langgar kereta orang ni. Tapi kalau jam tu kadang nak jalan tu dah tak boleh lah. Dia dah sangkut kan. Jadi cara nak selesaikan hari-hari kena bawa kereta ke? Kereta biasa main brake lah. Tak payah hari-hari, seminggu 2 kali macam tu. Seminggu 2 kali mesti jalan Kalau dia bawa juga, dia sangkut, makna brake tu jam lah. Kereta baru pun boleh jam Kereta baru macam kereta Pak Long tu dah 2 tahun dia boleh jam boleh jadi lah. Sebab biasa kalau Pak Long parking biasa kat luar ke apa? Kereta parking? Parking kereta. Parking bawah garage. Tengok sebab kalau biasa kebanyakan kalau banyak parking, kalau disk kena air dia karat tu. Tapi kalau karat tu boleh bawa je. Nanti lama-lama dia okey balik lah. Cuma mula-mula dia bising sikit lah bunyi. Kalau bising tu sebab disk lah. Biasa disk tu dia karat dan kena air. Tapi belum sampai tahap bunyi lagi. Hujan. Hari tu Pak Long dari apa tu Kuala Lumpur sampai Semenyih hujan lebat. Nak pergi ke Ampangan Seremban, tak jumpa jalan. Pasal Pak Long mata mungkin ke track sikit. GPS tu tak function kan. Pasal langit mendung. Jadi dah hilang panduan. Itu sampai ke Seri Kembangan. Itu apa? Pak Long boleh bawa kereta lagi? Boleh kalau cuaca cantik lah. Tapi tak boleh jalan jauh kot. Kalau Pak Long pergi Terengganu tu kena tidur Kuantan. Dari Kuala Lumpur ke Kuantan kena tidur berhenti 3 kali. Larat pula Pak Long ni bawa kereta lagi. Tapi sampai Kuantan lah. Sampai Kuantan. Ni kalau hujan macam ni, kalau you bawa kereta ke ataupun you apa nak biasa kalau tengok keadaan, kalau lebat sangat berhenti dulu. Kadang hujan kan ada yang kalau kita bawa kereta kan, dia apa ni, dah pakai wiper pun dia tak clear kan. Tak clear. Macam mana nak buat tu, dia macam ada kabus lah. Dia macam ada kabus, dia tak clear. Biasa tengok pada wiper cuci lah, time cuci tu yang kadang diorang buat water wet apa semua kan, bagi air tu turun laju. Dia tak melekat kat semen tu. Itu yang
masalah tu. Dia macam kabut juga. Hari tu 2 kali hujan terlampau lebat kan. Macam kabut kan. Macam tak function. Selalunya kena tekan apa bagi dia cerah balik. Dia tepi tu kan. Kan dia ada heater. Heater tu kan. Ada heater. Palung dah jarang bawa heater. Jadi palung pun lupa heater dia dekat mana. Oh. Itu yang tak nampak ni. Sekarang musim hujan tak menentu. Musim hujan. Selalu bulan 3, bulan 4 ni tak hujan lah. Bulan puasa itu. Bulan puasa musim hujan jadi banjir. Di sana. Dari sana. Yang banjir tu Johor tu di mana? Kota Tinggi. Kota Tinggi memang banjir. Dekat Tampoi. Tampoi banjir. Lepas tu dekat Jalan Skudai tu banjir. Jalan Skudai tu dekat dengan apa? Sutera Mall lah. Dekat situ banjir. Macam perumahan dia banjir. Dekat perumahan lain tak ada. Tak banjir. Tak banjir kan? Itu dekat Kangkar Tebrau kan? Kangkar Tebrau banjir. Bagaimana keadaan tu? Ramai orang pindah. Ramai tu. Kangkar Tebrau sampai apa ni? Tinggal bumbung je. Bumbung rumah ni? Tinggal bumbung rumah je. Yang lain semua habis. Macam mana? Kalau kereta kena banjir, nak repair ke, jual ke, ataupun streaming ke? Boleh je kalau nak repair balik, tapi kos lah tu. Jadi better Sebab tukar. Sebab rasa pun insurans sekarang insurans tak cover banjir pun. Boleh repair balik tapi kena buka habis lah semua. Banyak belanja lah. Banyak belanja lah. Macam kursi apa semua kan. Dalam tu semua nak kena apa ni? Kena buka lah. Dia punya enjin tak payah. Tapi enjin tengok biasa kalau yang tak masuk air tak payah ni. Selepas bagi